Hai, Assalamualaikum. Saya Teacher Ikin, examiner di Brainwork. Dalam episod lepas, iaitu episod riset, kita dah belajar teknik kukuhkan asas bagi bab 1 nombor nisbah, iaitu integer, garis nombor dan juga operasi dalam integer. Dalam episod seterusnya iaitu episod skor, kita menggunakan semua kemahiran dalam episod 1 untuk tackle soalan secara berperingkat daripada mudah ke susah. Dalam episod kali ini iaitu episod Kebat Boss Fight Edition, kita akan berfokus pula teknik jawab soalan bagi soalan yang paling susah. Sebelum tu student, pastikan awak dah download modul yang kita sediakan di bahagian description. Jom kita mulakan. Baiklah student, dalam episod kali ini kita akan tengok teknik dan cara macam mana soalan yang panjang macam ni kita boleh transform jadi ayat matematik. Tapi sebelum teacher tunjukkan teknik yang sebenar, awak perlu identify dulu nota 1, 2 dan 3. Nota 2 dengan 3 awak dah biasa tengok based on kepada episod yang sebelum ni. Bagi nota yang pertama ni, ini adalah nota yang dihaskan untuk jawab soalan kebat. So, ini adalah keyword-keyword penting yang perlu awak identify sebelum nak selesaikan satu-satu masalah. Jadi, dekat sini awak boleh nampak sekiranya dia adalah operasi tambah, perkataan yang biasa dikeluarkan dalam soalan adalah bertambah, meningkat atau menaik. Tapi dia akan tengok juga pada situasi. Kalau operasi tolak pula, biasanya ayat dia, perkataan dia adalah berkurang, menurun atau membayar. Kalau operasi darab, setiap 2 kali ganda, 3 kali ganda. Tak semestinya lah 2 kali ganda dengan 3 kali ganda. Biasanya dia akan tunjuk angka dekat bahagian depan dan belakang ada kali ganda. Seterusnya, operasi bahagi, kebiasaannya perkataannya adalah dibahagikan ataupun sama rata. Jadi, kita tengok pada situasi yang pertama. Pada pukul 8 pagi, suhu sebuah bandar ialah negatif 2 darjah Celsius. Suhu meningkat sebanyak 3 darjah Celsius setiap jam selama 2 jam. Kemudian, suhu menurun sebanyak 2.5 darjah Celsius setiap jam selama 2 jam. Dan soalan meminta awak untuk mencari berapakah suhu akhir. Jadi, dekat sini, step pertama, awak perlu circlekan dulu nombor-nombor yang terlibat. Selepas tu, apa yang awak perlu selesaikan, tuliskan dulu negatif 2 darjah Celsius sebagai data yang pertama. Pastikan awak bawa sekali negatif sebab negatif tu menunjukkan suhu yang berada di bawah sifar. Seterusnya, awak tengok suhu meningkat. Kita gariskan keyword dia, meningkat berada di operasi tambah. Jadi, kita letak operasi tambah di tengah-tengah. Seterusnya, kita letak 3 darjah Celsius setiap jam. Setiap. Jadi, kalau kita nampak perkataan setiap itu merupakan operasi darab dengan 2 jam. Kemudian, suhu menurun. Menurun adalah keyword untuk operasi tolak sebanyak 2.5 darjah Celsius setiap. Ini merupakan keyword operasi darab dengan 2 jam. Ini merupakan ayat matematik yang kita berjaya transform daripada ayat panjang kepada ayat matematik. Lepas kita dah transform kepada ayat matematik, barulah kita boleh selesaikan ikut pengiraan yang biasa kita buat. Jadi, kalau bahagian sini kita nampak operasinya adalah operasi bergabung. Ada operasi tambah, ada operasi darab, operasi tolak dan akhir sekali operasi darab. So, kalau kita ikut pada nota yang kedua, antara darab dengan tolak, kita perlu selesaikan operasi darab terlebih dahulu. Jadi, kita kurungkan dulu digit yang melibatkan operasi darab. Dengan bahagian belakang ni, kita selesaikan dulu. 3 darjah Celsius darab dengan 2, awak akan dapat 6 darjah Celsius. 2.5 darjah Celsius darab dengan 2, awak akan dapat 5 darjah Celsius. Yang lain awak salin je dulu. Negatif 2 darjah Celsius, operasi tambah dikekalkan, operasi tolak dikekalkan. Lepas tu, kita akan buat ikut turutan. Operasi tambah dengan tolak berada di layer yang bahagian bawah. Jadi, kita akan mulakan bahagian depan dulu. Negatif 2 darjah Celsius tambah 6 darjah Celsius. Disebabkan digit 2 ni duduk rumah negatif, digit 6 duduk rumah positif, rumah mereka berbeza. Jadi digit mereka ni kita tolakkan.
6 tolak 2 awak akan dapat 4 darjah Celsius. Sebabkan digit 6 yang besar ni dia duduk dekat rumah positif, hasil dia akan jadi positif 4 darjah Celsius. Lepas tu awak tolak dengan 5 darjah Celsius. Ini akan menunjukkan operasi tolak pula. 4 darjah Celsius rumah positif, 5 darjah Celsius rumah negatif. Rumah yang berbeza, awak perlu ambil digit dia terlebih dahulu, awak tolakkan. 5 tolak 4 awak akan dapat 1 darjah Celsius. Disebabkan 5 ni digit yang besar berada di rumah negatif, jadi hasil jawapan awak akan dapat negatif 1 darjah Celsius. Baiklah student, tadi kita dah tengok aplikasi melibatkan situasi suhu. Kali ni kita akan tengok pula melibatkan operasi dalam wang. So, sebuah kelab mempunyai dana sebanyak RM120.50. Kelab itu membeli 4 set alat tulis berharga RM18.75. Kemudian, kelab menerima sumbangan sebanyak RM35.20. Sebanyak RM8.70 digunakan untuk kos penghantaran. Baki dana dibahagi sama rata kepada 4 kumpulan. Jadi, soalannya berapakah jumlah yang diterima oleh setiap kumpulan? So, kalau kita tengok, step pertama sekali saya jawab adalah bulatkan dulu nombor yang terlibat. Yang pertama adalah data yang pertama sekali awak kena tulis dalam operasi matematik, iaitu RM120.50. Seterusnya membeli. Perkataan membeli ni maksudnya dia nak bayar duit. So, bila dia nak bayar duit, dia akan di bawah operasi tolak. So, kita akan buat tolak. 4 set alat tulis berharga RM18.75. Ramai student ingat terus ambil RM18.75. Tapi dia beli 4 set. Jadi awak perlu darabkan dulu dengan harga yang asal. Seterusnya, kelab menerima sumbangan. Perkataan menerima ni keywordnya untuk operasi tambah RM35.20. Kemudian sebanyak RM8.70 digunakan. Digunakan maksudnya duit akan dikeluarkan lagi. Jadi di sini adalah operasi tolak. So dia akan tolak dengan RM8.70. Baki dana dibahagikan sama rata kepada 4 kumpulan. Bila kita nampak dibahagikan sama rata, maksudnya dia akan dibahagikan dengan 4 kumpulan. Tapi soalan kata baki dana. Jadi kita perlu selesaikan terlebih dahulu yang bahagian depan ni, barulah kita boleh bahagikan dengan 4. Baiklah student, lepas awak dah dapat ayat matematik, kita akan selesaikan mengikut kepada segitiga yang kita belajar. Paling atas adalah kurungan, diikuti darab bahagi dan akhir sekali tambah dan tolak. Itu adalah susunan bila operasi bergabung. So, kalau awak tengok pada soalan ni, kita ada kurungan, operasi tolak, operasi darab, tambah dan juga bahagi. Dan kita akan selesaikan dalam kurungan terlebih dahulu. So, kalau awak tengok dalam kurungan, kita ada operasi tolak, operasi darab dan juga tambah. Dan kita perlu selesaikan operasi darab terlebih dahulu sebab darab berada di bahagian atas kalau kita nak bandingkan dengan operasi tolak dan juga tambah. 4 darab dengan RM18.75, awak akan dapat RM75. Yang lain awak hanya perlu salin sahaja dulu dan operasinya hanya perlu disalin juga. Seterusnya, kita masih lagi ada kurungan. Jadi, kita selesaikan dalam kurungan dulu. Kita akan buat RM120.50 tolak dengan RM75 terlebih dahulu. Lepas tu, kita akan tambah dengan RM35.20 dan akhir sekali kita akan tolak dengan RM8.70. Dan jawapan dalam kurungan ni awak akan dapat RM72 dan dibahagikan dengan 4. Kemudian kita akan buat operasi bahagi seperti biasa. RM72 dibahagikan dengan 4, awak akan dapat final answer RM18. So maksudnya satu kumpulan akan dapat RM18 daripada agihan baki dana tersebut. Baiklah pelajar, sekarang ni kita akan tengok pula macam mana nak tackle soalan yang melibatkan aras laut. So kalau kita tengok pada soalan ni, sebuah kapal selam berada 18.5 meter di bawah aras laut. Kapal itu naik 6.25 meter.
Kemudian kapal itu turun sejauh 2 kali ganda daripada jarak kenaikannya. Selepas itu, kapal selam perlu bergerak ke kedudukan 10 meter di bawah aras laut. Berapa jarak yang perlu dinaiki? Jadi, soalan dekat sini, step pertama saya kata bulatkan dulu digit-digit yang ada. Okay, so sekarang ni kita bulatkan dulu yang mana perlu. Lepas tu baru kita selesaikan mengikut kepada ayat matematik. Dekat sini, ramai sangat pelajar akan tertipu dengan nombor 18.5 meter. Ramai pelajar akan tulis 18.5. Tetapi, awak kena tengok di bawah aras laut. Macam kita pernah belajar sebelum ni, kalau di bawah aras laut, maksudnya dia berada di bawah sifar. Jadi, 18.5 meter ni sebenarnya adalah negatif 18.5. Kemudian kapal itu naik. Ini adalah keyword naik atau menaik, iaitu operasi tambah. Seterusnya kita letak je digit 6.25. Kemudian kapal itu turun. Operasi tolak sejauh 2 kali ganda. Kalau awak nampak 2 kali ganda, maksudnya dia adalah operasi darat. So 2 kali ganda dengan jarak kenaikan. Jarak kenaikan ni adalah yang ni lah, sebab dia kata kapal itu naik. Jadi ini adalah jarak kenaikannya. So 2 ni akan didarabkan dengan 6.25. Kemudian kapal selam perlu bergerak ke kedudukan 10 meter di bawah aras laut. Di bawah aras laut. Jadi 10 meter ni merupakan nilai negatif. Tapi awak kena tahu kapal selam perlu bergerak. Perkataan perlu bergerak ni maksudnya di akhir titik adalah dia berada di negatif 10. Jadi akan ada kenaikan sesuatu nilai dan diakhiri pada negatif 10 meter. Jadi inilah sebenarnya ayat matematik yang perlu awak generate apabila dapat soalan macam ni. Lepas awak dah berjaya generate ayat matematik, barulah kita pergi kepada nota yang kedua, menentukan kedudukan operasi. Iaitu mana satu kita nak selesaikan dulu. So dalam operasi ni, dalam kita punya ayat matematik, kita ada operasi tambah, ada operasi tolak, ada operasi darab. So, kita perlu selesaikan operasi darab terlebih dahulu. So, kalau awak dah dapat nombor yang besar-besar macam ni, tak perlu nak buat secara congak lah. You boleh terus guna kalkulator je. So, 2 awak darabkan dengan 6.25, awak akan dapat 12.5. So, dekat sini dia akan convert kepada 12.5. Yang lain, apa awak perlu buat? Awak hanya perlu salin sahaja dulu. Kotak ni pun awak salin sebagai nilai yang kita perlu cari. Lepas tu kita akan selesaikan bahagian depan ni dulu. Okay, so kalau you tengok dekat bahagian sini adalah negatif 18.5, awak tambahkan dengan 6.25, awak tolak dengan 12.5. Disebabkan operasi tambah dengan tolak ni duduk dalam level yang sama, jadi kita hanya perlu selesaikan ikut turutan sahaja. So kalau awak tekan kalkulator, pastikan awak includekan sekali negatif 18.5 tambah 6.25 tolak 12.5. So final untuk bahagian sini awak akan dapat negatif 24.75 ditambahkan dengan unknown sama dengan negatif 10. So bila awak nak dapatkan unknown, awak perlu tengok operasi di sini. Kalau operasi ni tambah, awak perlu bawa nombor ni pindah sebelah dengan menggunakan operasi tolak. So, dekat sini unknown ni akan jadi sama dengan negatif 10 tolak dengan negatif 24.75. Awak kena pastikan awak bawa sekali negatif yang berada dengan 24.75. Lepas tu awak nampak dekat situ ada kurungan. Jadi bahagian kurungan dan ada simbol, awak perlu guna nota yang ketiga. Negatif darab dengan negatif, awak akan menghasilkan positif. So negatif 10 ditambahkan dengan 24.75. Final answer awak akan dapat 14.75. Sebab 10 ni rumah negatif, 24.75 rumah positif. Rumah yang berbeza digit perlu ditolakkan dan digit yang besar rumah tu yang akan menang. So, final answer akan jadi positif 14.75. Baiklah pelajar, kita recall balik apa yang kita belajar hari ini.
Dalam episod kali ni, awak dah belajar macam mana nak tackle ayat aplikasi yang panjang, kita convert kepada ayat matematik yang ringkas menggunakan operasi yang sebenar. So, awak kena ingat step. Step pertama, pastikan awak bulatkan dulu semua digit yang terlibat. Step kedua, identify betul-betul keyword yang perlu awak gunakan dan tukarkan keyword tu kepada operasi yang sebenar. Dan seterusnya, awak perlu gunakan nota yang kedua iaitu triangle untuk menentukan jalan kerja mana satu yang awak perlu selesaikan. Dan akhir sekali, awak boleh mengira seperti biasa. Baiklah student, habis episod kali ni bermakna kita dah selesaikan episod bagi bab 1, tingkatan 1 iaitu nombor nisbah. Dalam episod riset, kita dah belajar berkenaan dengan konsep asas yang melibatkan integer, garis nombor dan juga operasi dalam integer. Dalam episod skor, kita pula dah belajar teknik nak jawab soalan bagi soalan mudah hinggalah soalan susah. Dan untuk episod yang terakhir iaitu Kebat Boss Fight Edition, kita dah belajar teknik nak jawab soalan bagi soalan menyelesaikan masalah yang paling susah. Dalam video seterusnya, kita akan pelajari pula chapter 2 iaitu faktor dan gandaan. Kita jumpa next video. Bye!